terdapat satu ribut taufan yang melanda daerah Kuala Langat yang menyebabkan 5 buah sekolah terjejas termasuk SMK Sejagan Jaya. Ribut taufan tersebut disyaki menyebabkan kerosakan melibatkan infrastruktur dan kawasan paip bersekitaran. Bersama Amanda di tempat kejadian. Saya berada di lokasi kejadian bersama Ismail. Dan bila saya melihat puting beliung itu sangat laju dan bumbung-bumbung pun berterbangan. Selepas kejadian itu, saya melihat banyak kerosakan berlaku dan lupa air kerana paip bocor. Sekolah ditekap kerana memanggil air Selangor datang kembali. Itu saja dari saya. Terima kasih Ismail. Back to studio. Terima kasih Amanda. Itu saja berita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dul, obvious gila Dul tu. Baru nampak tu. Gentle lo, aku kalau baik sekolah. Terima kasih Ais Selangor. #Ais Selangor.